Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Dalam kehidupan ini, jika kita berusaha dan mempunyai semangat untuk mencapai sesuatu, pasti akan ada jalan untuk mencapainya. Saya Citra Sri dari SMK Buntung. Saya berdiri di sini bukan hanya sebagai seorang pelajar, tetapi sebagai seorang yang sentiasa berusaha untuk mengali ilmu. Saya percaya bahawa ilmu adalah kunci untuk membuka banyak peluang dan memberi kita perspektif yang lebih luas terhadap dunia. Di sekolah, saya diberikan tanggungjawab sebagai pengawas pusat sumber sekolah yang telah mengajar saya tentang kepimpinan dalam memimpin rakan-rakan untuk mencintai dan menghargai ilmu. Saya juga pernah dianugerahkan pelajar aktif dalam ayat senam di sekolah, sebuah sistem mengalahkan pelajar untuk membaca dan menilai buku cerita. Sepanjang pelajaran saya telah menyertai pelbagai pertandingan, termasuk pertandingan menulis esei bahasa Inggeris, bicara buku, bercerita bahasa Melayu, pertandingan pidato, dan resensi buku. Di luar kelas, saya sentiasa mencari peluang untuk menyumbang kepada masyarakat, termasuk aktiviti gotong royong di sekolah dan membantu komuniti melalui program sosial. Keistimewaan saya seorang yang mempunyai kemahiran komunikasi yang baik dan mudah berhubung dengan orang lain. Hobi saya adalah menulis skrip drama dan mencipta dunia imajinasi berdasarkan buku yang saya baca. Ini memberi saya peluang untuk mengembangkan kreativiti saya. Saya bukan hanya berharap untuk mencapai impian saya, tetapi untuk turut memberi inspirasi kepada seorang lain supaya mereka juga berani untuk mengejar cita-cita mereka. Mari kita hayati ilmu, bukan sekadar dengan minda, tetapi dengan jiwa. Terima kasih.